Baik. Selamat tengah hari murid-murid. Cikgu harap anda semua sihat sahaja. Kamu semua berada dalam keadaan yang baik, sihat walafiat ya. Tanpa membuang masa, cikgu akan mula sesi pengajaran kita. Tapi sebelum tu, cikgu nak dengar respon dari kamu semua. Semua sihat kan? Kita ada Marco, Livia, Alia, Jivita, Mia. Semua sihat ya? Sihat, cikgu. Sihat, Ya. cikgu. Terima kasih anak murid Cikgu Livia dengan Alia Zara ya di atas respon. Jadi cikgu harap yang tak dapat jawab pun kamu semua berada dalam keadaan yang baik dan juga sihat. Ya. Jadi seperti kamu semua boleh melihat skrin yang cikgu tengah kongsikan ini, cikgu nak kamu semua untuk teka. Okey, cikgu nak kamu semua untuk meneka gambar yang cikgu tengah kongsikan kepada anda semua. Dari gambar ni cikgu nak kamu semua teka kita nak belajar apa hari ni. Kalau ada yang selok buku tu, belok-belok buku tu, bolehlah mesti boleh dapat jawab soalan cikgu ni. Cikgu nak kamu semua untuk teka gambar ni dan kalau tahu siapa pahlawan ini dan kita nak belajar apa hari ni. Boleh cuba tak siapa-siapa? Tak apa, salah tak apa, kita boleh betulkan. Okey? Cikgu, saya nak cuba boleh? Ya, boleh. Silakan. Cikgu nak sangat kamu cuba. Saya rasa nama dia Ulu Cik Yah. Wah, ya, betul sekali. Tepat sekali Alia. Betul. Okey, nama beliau merupakan tokoh pahlawan dan beliau merupakan nama beliau adalah Ulu Cik Ka. Okey, cuma itulah sebutan Alia Zara tadi dia Cik Ya. Tapi Cik Ka, tapi sebenarnya Ulu Cik Ka. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan bagi tahu betulkan sebutan juga. Jadi tahniah kepada yang menjawab di chat box juga dan juga kepada Alia kerana berjaya meneka apa yang kita nak belajar. Jadi, okey, sekarang kita dah boleh mula sesi pengajaran kita. Tanpa membuang masa, ya betul tekaan saudari Alia Zara tadi. Ya betul. Hari ini cikgu nak mengajar kamu semua kemahiran membaca. Jadi, cikgu akan buka slide. Cikgu akan buka slide. Jadi sementara cikgu buka slide ni, cikgu akan bagi tahulah hari ni cikgu nak menguji kemahiran membaca kamu semua. Sejauh mana kamu semua sebagai pelajar boleh mentafsir satu teks, dan bagaimana kamu boleh menganalisis teks tu dengan pembacaan yang baik. Jadi kita mula dari slide yang pertama, Baik, cikgu dah buka slide cikgu. Saya harap kamu semua boleh lihatlah slide cikgu ni. Jadi betul tekaan saudari Alia tadi. Kita nak belajar tentang pahlawan Ulu Ceka yang berada di bawah tema yang ke-6 bagi teladan sejarah dan hargai warisan. Ya, betul. Jadi hari ni kita akan belajar tentang pahlawan Ulu Ceka. Jadi, inilah teks pembacaan kamu semua untuk hari ini, iaitu surat kiriman tidak rasmi. Hari ini kita akan fokuskan juga format selain dari kemahiran membaca, pada masa yang sama, kamu semua sebagai pelajar perlu tahu juga, formula ataupun format untuk surat kiriman rasmi dan juga surat kiriman tidak rasmi. Ya, boleh ya? Jadi tema ni adalah tema yang sangat menarik, dan kamu sebagai seorang pelajar perlu tahu, kepentingan, untuk kamu semua mahir, ataupun kepentingan menghargai jasa warisan negara kita. Jadi kalau kamu semua tengok, slide ni, cikgu tengah buka muka surat, keratan muka surat yang terdapat dalam buku teks lah. Tak apa, yang ni nanti cikgu nak kamu semua untuk gunakan surat kiriman tidak rasmi ini semasa cikgu beri latihan nanti di akhir pengajaran dan pembelajaran. Jadi slide yang seterusnya, jadi cikgu akan bacakan apa yang disebut ataupun apa yang mereka bincangkan dalam
pahlawan Ulu Ceka ni. Jadi pengenalan ya kepada pahlawan Ulu Ceka ni. Sebelum kamu mendalami okey isi-isi penting dalam Ulu Ceka ni, kamu perlu tahu juga okey pengenalan untuk Ulu Ceka ni. Baik. Jadi Pawang Nong okey iaitu digelar sebagai Pawang Nong ni dia bergelar sebagai Haji Nong Tai bin Santan. Ya santan, bukan santan yang kita masak ya, tapi santan itu adalah merupakan satu nama bagi ayah kepada Pawang Nong yang digelar sebagai Haji Nong Tai. Jadi beliau telah membuka kampung Ulu Ceka pada 7 Julai 1907. Okey, 1907. Jadi beliau adalah pahlawan terbilang yang pernah terlibat dalam peperangan Perlok dan perang Terbul bagi mempertahankan kampung Ulu Ceka daripada serangan komunis. Ya, kehebatan beliau terserlah apabila beliau berjaya menyelamatkan seorang pembesar negeri yang ditahan komunis di Tong Kiat Maran pada tahun 1945. Jadi dari teks ni kita dapat lihat ya bahawa pengenalan yang menjelaskan tentang seorang pahlawan Ulu Ceka ni adalah merupakan satu pengorbanan ataupun satu sejarah yang telah dilakarkan oleh beliau. Ya. Tapi apa yang kamu semua perlu mahir adalah semasa kamu semua menganalisis teks ini, bagaimana kamu semua membaca teks ini. Bagaimana kamu mentafsir teks ini, itu paling penting. Okey. Jadi kalau kamu semua okey boleh kamu semua sedar tadi semasa cikgu baca tadi, cikgu memang berhenti semasa ada noktah. Apabila kamu membaca satu teks dengan baik, kamu memang akan memahami maksud yang tersirat ataupun maksud yang tersurat yang teks itu cuba sampaikan kepada kamu sebagai pembaca. Baik. Okey, sekarang slide yang seterusnya kita akan lihat, okey, baik kita akan lihat macam cikgu kata tadi, format surat kiriman rasmi. Walaupun okey pengajaran cikgu pada hari ini kamu semua fokuskan kepada kemahiran membaca, pada masa yang sama cikgu nak juga, mahu juga kamu semua mahir untuk tahui format surat kiriman rasmi. Sebab ini akan membantu kamu semua untuk aspek karangan nanti. Okey. Seperti cikgu sedang kongsikan kepada kamu, okey, sekarang ini kamu lihat, okey, formula atau format untuk surat kiriman rasmi ini adalah kamu boleh tengok di sebelah kiri, kita ada dua alamat diikuti dengan tajuk iaitu kata penghadap, dikenali sebagai kata penghadap. Dan sebelum kata penghadap tu di sebelah kanan kamu perlu ada tarik. Tarik itu penting ya. Dan yang kelima ada perkara. Berikut dengan isi kandungan. Isi kandungan tu apa perkara yang kamu sebagai penulis sampaikan kepada pembaca ataupun penerima surat tersebut. Jadi ini adalah format surat kiriman rasmi dan kita ada juga yang nombor 7, kita ada pengakuan pengirim. Siapa yang menulis surat ini? Yang ke-8 tanda tangan dan yang terakhir adalah nama kamu, itu paling penting. Kalau tak ada nama, bagaimana kita nak tahu kan siapa yang menulis surat tersebut? Seterusnya, kita lihat pula format untuk surat kiriman tidak rasmi. Baik. Okey, ini merupakan contoh surat kiriman yang sangat baik. Okey, contoh kiriman rasmi yang sangat lengkap, format yang betul, tepat, jelas dan ringkas. Okey, seterusnya, cikgu nak kamu semua untuk tahu surat kiriman tidak rasmi. Okey. Surat kiriman tidak rasmi ni dia beza. Jadi kalau kamu baca teks tadi dekat buku teks kita tadi, okey, surat kiriman tidak rasmi ni dia adalah format dia berbeza sedikit berbanding dengan surat kiriman rasmi. Berbeza dari segi penempatan alamat. Okey, alamat ini untuk surat kiriman tidak rasmi, alamat dia satu sahaja. Ya, satu alamat sahaja iaitu alamat pengirim. Dan diikuti dengan tarikh. Yang ketiga kita ada kata penghadap. Okey, kata penghadap. Yang kelima, perlu ada saudara ke, saudari ke, Datuk Seri ke, Tan Sri ke, semua tu. Itu kata panggilan hormatlah kepada siapa anda tujukan surat ini. Dan juga isi kandungan.
Nombor 6 kita ada penutup, 7 kita ada pengakuan pengirim tanda tangan. Jadi kalau kamu tengok perbezaan untuk surat kiriman rasmi, semua alamat, pengirim, tanda tangan, nama semua di sebelah kiri. Manakala untuk surat kiriman tidak rasmi adalah tangan kanan. Baik, seterusnya. Contoh bagi surat kiriman tidak rasmi. Ini adalah satu contoh yang baik yang dihasilkan oleh pelajar. Okey, ini merupakan satu contoh surat kiriman tidak rasmi. Nampak tak? Dekat atas tu ada alamat, kat bawah tu ada tarikh, diikuti dengan kata penghadap, okey, panggilan hormat, okey, dan sebagainya, isi kandungan, okey, penutup, dan diakhiri dengan tanda tangan serta nama pengirim. Okey, nama penulis. Okey, itu sangat penting. Okey, jadi seterusnya cikgu akan terangkan kepada kamu semua, okey, tentang kepentingan ataupun ciri-ciri serta cara bagaimana kamu sebagai seorang pembaca dan pelajar, kamu boleh mentafsir dan membaca satu teks tersebut. Ya, okey, kita mula. Okey, cikgu nak pelajar cikgu untuk sukarela membaca informasi yang tentera dalam slide cikgu ni, iaitu kepentingan menyebut perkataan dengan intonasi dan sebutan yang betul. Boleh sesiapa baca? Boleh cikgu dari nombor 1 ke? Ya, betul Marco. Silakan. Nombor 1, meningkatkan pemahaman. Membantu pendengar memahami maksud teks dengan lebih jelas. Yang kedua, huraian dia, menekankan maklumat penting dalam teks. Baik. Baik, terima kasih sangat-sangat Marco. Sama-sama cikgu. Ya, baik. Okey. Jadi, yang pertama meningkatkan pemahaman. Okey, apa yang dimaksudkan dengan meningkatkan pemahaman? Apabila kamu baca dengan intonasi dan sebutan yang betul kepada apabila kamu baca satu surat kiriman rasmi ataupun surat kiriman tidak rasmi atau mana-mana teks, tak kira lah karangan ke, wawancara ke, transkripsi ke, karangan rencana ke, laporan ke, syarahan ke, taklimat ke, dan banyak lagi. Kamu perlu tahu apabila kamu membaca dengan intonasi dan sebutan yang betul, kamu akan dapat pemahaman yang baik. Jadi, ia akan dapat membantu kamu sebagai pendengar memahami maksud teks dengan lebih jelas dan ia dapat menekankan maklumat penting dalam teks sebab kamu baca dengan intonasi yang baik apabila ada perkataan yang penting. Jadi, yang kedua, cikgu baca ya. Yang ketiga dengan 4 tu, cikgu nak sesiapa bersedia ya untuk baca nanti. Okey, yang kedua, menyerlakan emosi dan makna. Okey, apa maksud tu? Okey, menyerlakan emosi maksudnya apabila kita baca satu teks dengan penuh intonasi dan sebutan yang baik, kita dapat mendalami emosi kita. Membantu menyampaikan perasaan seperti kegembiraan. Satu teks tu tentang kegembiraan ke, kesedihan ke, ketegasan ke, semua itu bergantung kepada bagaimana cara kamu membaca satu teks tu dan menghidupkan teks yang dibaca supaya lebih menarik. Baik, yang ketiga, Saudari Livia boleh baca yang ketiga? Okey, yang nombor 3 adalah membantu dalam komunikasi berkesan, iaitu memastikan mesej disampaikan dengan jelas tanpa kekeliruan. Lepas tu menghindari salah faham akibat nada atau sebutan yang salah. Baik, terima kasih anak muridku Livia. Baik, ya betul. Jadi yang ketiga, apabila kita membaca satu teks, ia dapat membantu dalam komunikasi berkesan. Betul. Kalau kita seorang yang suka berkomunikasi, itu adalah satu ciri dan kesan yang baik apabila kita mahir membaca satu teks. Kerana apa? Dia memastikan mesej yang disampaikan dengan jelas tanpa kekeliruan dan menghindari salah faham akibat nada atau sebutan yang salah. Betul, betul. Apabila kita baca satu teks secara nada yang tidak betul, kalau macam ada nokta, koma, kita perlu berhenti, kita perlu membuat nada yang ada sambungan. Kalau ada koma, kita ada kena buat nada intonasi yang ada sambungan. Contoh buah-buahan, strawberry, orange, apa lagi? Rambutan, kan? Ini adalah sebutan yang ada koma. Tapi kalau ada sebutan ada nokta, membantu pendengar memahami maksud teks dengan jelas. Jelas. Itu macam tu. Jadi itulah perbezaan bagaimana kita baca. Baik, seterusnya kita ada yang keempat. Mungkin Alia boleh bantu cikgu baca tak nombor 4? Okey, boleh cikgu.
Ya. Okey, yang keempat, meningkatkan keyakinan diri iaitu dapat membantu pelajar bercakap dengan lebih yakin di hadapan umum. Yang seterusnya, menggalakkan pembentangan yang lebih berkesan. Baik, terima kasih. Terbaik Alia. Baik. Jadi, ya betul. Kepentingan kita membaca satu teks dengan intonasi yang baik, sebutan yang baik adalah dapat juga meningkatkan keyakinan diri. Ya betul. Sebab apa? Kita membaca dengan intonasi, dengan sebutan yang betul. Jadi, apabila kita membaca teks tu dengan satu intonasi yang baik, ia dapat meningkatkan keyakinan diri kita. Pada masa yang sama, kamu sebagai pelajar cikgu, apabila kamu nak membuat satu pembentangan pun, kamu sememangnya akan menjadi yang terbaik. Okey, yang terakhir, mengasah kemahiran berbahasa. Kamu semua sebagai seorang pelajar yang mengambil bahasa Melayu, kamu perlu mengasah kemahiran berbahasa. Sebab apa? Selepas kamu masuk tingkatan ketiga ataupun keempat, lima, kamu akan dapat banyak peluang untuk berbahasa, untuk membuat pembentangan di hadapan kelas. Jadi cikgu nak mengasah kemahiran membaca kamu dari sekarang. Sebab itulah pentingnya kita ada teknik-teknik pembacaan yang baik. Seterusnya, mari kita lihat apakah ciri-ciri. Cikgu akan bacakan ciri-ciri dia. Okey, sekiranya kamu merupakan seorang pelajar atau pembaca yang baik, apakah ciri-ciri yang terdapat kepada kamu? Sebutan yang jelas dengan tepat, kamu tidak akan susah untuk menyebut perkataan tersebut. Yang kedua, intonasi yang sesuai. Contoh, kalau ada intonasi yang marah, takkanlah kamu buat intonasi yang happy semasa kamu membaca satu intonasi yang marah. Betul tak? Sebab dia tengah marah. Takkanlah kamu buat intonasi yang tengah gembira. Tak boleh. Ya? Jadi itu satu ciri. Yang ketiga, kelancaran dalam bacaan. Kamu tidak akan mengalami kesukaran untuk membaca sebab kamu merupakan seorang pelajar yang ada kelancaran dalam pembacaan. Yang keempat, ekspresi wajah dan bahasa badan. Selain dari membaca dengan baik dengan menggunakan mulut kamu dan nada yang intonasi yang baik, kamu sebagai pembaca yang baik perlu juga menitik beratkan tentang ekspresi wajah dan juga bahasa badan. Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai body language. Itu penting. Sebab dalam pembacaan ini ada banyak ciri-ciri yang perlu kamu kuasai untuk kamu mendalami maksud tersebut. Baik, yang kelima, ciri yang kelima, kepelbagaian nada suara. Betul. Dalam pembacaan ini kita ada peningkatan suara, penurunan suara. Kamu tak bolehlah, contoh cikgu baca kamu tak boleh baca macam ni. Elakkan membaca terseka-seka atau terkakak-kakak, berlatih membaca sebelum menyampaikan teks di hadapan. Tak boleh lah kan. Nanti kamu tidak faham apa yang kamu baca. Jadi, kamu perlu mempelbagaikan nada suara. Peningkatan, penurunan, ataupun kelembutan, kekerasan dan sebagainya. Itu adalah ciri. Jadi, seterusnya, slide yang seterusnya. Jom kita lihat. Cikgu, macam mana kalau kamu semua ada soalan seperti cikgu, macam mana saya boleh mahir dalam kemahiran membaca? Jadi inilah caranya. Kita ada 6 cara tapi cikgu tidak akan sentuh ke 6-6-nya sebab cikgu ada aktiviti yang sangat menarik untuk kamu semua. Baik? Jadi, sekarang cikgu nak bagi tahu apakah langkah ataupun cara bagaimana kamu sebagai seorang pembaca boleh membaca atau meningkatkan kemahiran membaca dengan baik. Okey, baik. Sekarang, yang pertama, kamu sebagai seorang pembaca, kamu perlu kenali jenis teks sebelum baca. Contoh, untuk artikel. Kalau kamu membaca satu artikel, kamu perlu faham artikel itu sangat panjang. Jadi, bila sangat panjang, kamu perlu ada kesungguhan dan fahamkan tajuk kajian bagi artis pula artikel tersebut. Ya. Tentukan nada dan gaya yang sesuai sebelum kamu membaca artikel contoh. Okey, contoh yang lain cikgu bagi kamu. Cerita. Sekiranya kamu baca cerita, menarik kan? Ada banyak watak dan perwatakan yang menarik. Jadi, setiap watak itu mempunyai perwatakan yang berbeza-beza. Ada yang marah, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi, kamu perlu menyesuaikan bunyi nada itu dengan baik. Yang kedua, perhatikan tanda baca. Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting sebagai seorang pembaca yang
baik sebagai seorang pelajar. Ya, betul. Kenapa kita perlu perhatikan tanda baca? Okey. Dengar ya. Bila ada nokta, kamu perlu berhenti. Kamu perlu membuat nada tu berhenti seketika nada tu. Okey, contoh. Kalau ada koma, kamu kena berhenti sebentar sebelum meneruskan bacaan. Macam cikgu baca tadi. Tanda seru. Gunakan nada suara tegas dan beremosi kan? Macam tu. Jadi ini semua sangat penting apabila kamu mentafsir, membaca satu teks. Yang ketiga, latihan sebutan perkataan sukar lah. Ya, kamu kena berlatih menyebut sebutan dengan baik. Jadi yang keempat, kamu juga perlu kawal kelajuan bacaan. Tak bolehlah baca laju-laju macam cikgu baca. Itu tak betul. Yang terakhir adalah amalkan bacaan berulang kali. Itu pun penting juga. Sekiranya kamu tak ada amalan membaca dalam diri kamu sebagai seorang pelajar, susah untuk kamu nak mahir dalam kemahiran membaca. Sebab asas kepada penulisan yang terbaik, penulisan yang mantap, karangan yang baik adalah datang dari kemahiran membaca, datang dari amalan membaca sebagai seorang pelajar. Jadi tanpa membuang masa, sekarang cikgu ada soalan, okey, untuk kamu. Okey. Jadi sebelum tu soalan ni berkaitan dengan teks yang cikgu sudah bacakan sebentar tadi di bahagian pengenalan tentang Ulu Ceka, pahlawan Ulu Ceka. Jadi sekarang kita akan mula. Kita ada 3 aktiviti macam cikgu kata tadi. Baik. Jadi tanpa membuang masa, bolehlah kita mula untuk membuat latihan. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya, ada soalan tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum kita pergi kepada latihan. Kamu faham tak apa yang cikgu ajar sebentar tadi sebelum kita teruskan dengan latihan? Faham, cikgu. Baik, terbaik anak-anak murid cikgu. Terima kasih. Okey, kelas, mari kita teruskan dengan aktiviti kita pada hari ini. Macam cikgu cakap tadi, kita ada soalan. Soalan dia berbunyi, soalan nombor 1, berdasarkan isi kandungan surat, apakah peranan Ulu Ceka dalam perjuangan? Untuk soalan kedua, menurut pemahaman anda, apakah nilai-nilai kepahlawanan? Okey, murid-murid boleh try jawab, cuba jawab dalam chat box untuk soalan 1 dan 2. Tadi kita dah bacakan teks yang menerangkan pahlawan Ulu Ceka ni. Yang ni. Cikgu boleh jawab yang nombor 2 dulu, nilai-nilai dia. Boleh. Nilai-nilai Boleh. Okey, Marco silakan. Satunya, saya rasa satu nilai dia, beliau keberanian sama patriotisme. Keberanian dengan patriotisme. Ya. Bagus. Jawapan yang bagus. Orang lain? Untuk jawapan Marco tadi, kita boleh tengok melalui dia mempertahankan kampung Ulu Ceka daripada serangan komunis. So, jadi itu menunjukkan dia seorang yang berani. Cikgu, saya nak cuba soalan nombor 1. Boleh jawab soalan nombor 1. Untuk soalan nombor 1, jawapan saya peranan Ulu Ceka dalam peperangan tu adalah untuk mempertahankan kampung Ulu Ceka daripada serangan komunis. Daripada serangan komunis. Bagus. Jawapan bagus. Betul. Kita ada lagi satu soalan. Soalan dia, nampak tak? Jivita boleh baca? Boleh cikgu. Okey, Pada baca. pendapat anda, mengapakah kita perlu menghargai pengorbanan tokoh negara? Okey, bagus. Okey, ada jawapan tak Jivita? Dia tak ada, jawapan dia tak ada dalam teks tadi. Kita jawab melalui apa yang kita faham. Kenapa kita perlu menghargai pengorbanan tokoh negara? Sebab tokoh ni dia banyak berkorban dari segi untuk mempertahankan bahasa ataupun nak mempertahankan negara kita daripada komunis kan, British semua. Jadi kita kenalah menghargai, sebab kalau diorang tak korban, diorang tak tak jaga negara kita dari komunis, hari ni kita tak dapatlah hidup dengan aman.
Ya. Tu je. Betul. Jawapan Jivita yang sangat bagus. Orang lain tak ada nak jawab? Satu lagi. Satu. Kita Cikgu nak... boleh saya jawab? Okey, boleh. Untuk mengekalkan identiti dan warisan negara. Untuk Contohnya mengekalkan kalau identiti dan warisan negara. ya cikgu. Betul? Jawapan diterima? Bagus, Livia. So, sekarang cikgu nak test korang semua. Kita akan baca satu teks. Teks yang tadi ni. Okey, siapa boleh baca? Cikgu nak dengar. Cara membaca yang betul. Boleh saya cuba? Boleh. Cuba. Okey. Pawang Nong digelar Haji Nong Tapi bin Santan telah membuka Kampung Hulu Cengkak pada 7 Julai 1907. Beliau pahlawan terbilang yang pernah terlibat dalam peperangan Perlok dan Perang Terbul bagi mempertahankan Kampung Hulu Cekang daripada serangan komunis. Kehebatan beliau terserahlah apabila beliau berjaya menyelamatkan seorang pembesar negeri yang ditahan komunis di Tong Kiat Maran pada tahun 1945. Okey, bagus. Melalui bacaan Jivita tadi, kita dapat tengok yang dia faham tentang apa yang kita dah pelajari tadi. Cara membaca dengan betul. Kita bagi contoh tadi, dia ada ujung ayat tu ada nokta. So, kena berhenti dulu. Lepas tu akan sambung ayat yang seterusnya. Contohnya macam Pawang Nor digelar Haji Nong Taib bin Santan telah membuka Kampung Ulu Ceka pada 7 Julai 1907. Berhenti. Lepas tu baru sambung. Beliau pahlawan terbilang yang akan... Okay, lepas tu... Tapi ada kesalahan sikit Jivita membaca bahagian pembesar negeri yang ditahan komunis di Tong Kiat. Dia ada koma. So kita kena stop sekejap. Tong Kiat Maran pada tahun 1945. Macam tu. Okey, kita baca teks yang ni. Siapa nak baca? Cikgu boleh saya baca? Boleh. Apa khabar? Semoga saudari dalam keadaan sihat dan berbahagia di samping keluarga yang tersayang. Buat pengetahuan saudari, saya sekarang di rumah datuk saya, Tok Haji Saleh di Kampung Ulu Ceka. Datuk banyak bercerita tentang seorang tokoh yang terkenal dengan sejarah kepahlawanan. Tokoh tersebut ialah Pawang Nong atau nama sebenarnya Haji Nong Taib bin Santan. Bagus sekali. Beri tepukan kepada Livia. Bacaan dia sangat bagus. Tiada kesalahan langsung. Seterusnya cikgu dah boleh anggap kamu semua faham lah tentang cara membaca yang betul. Okey. Tugasan yang terakhir untuk hari ini adalah dalam menulis pemahaman dari teks untuk mentafsir teks bacaan yang dibaca. Kiranya nanti kamu semua akan tulis dalam Padlet yang cikgu sudah sediakan apa yang kamu semua faham tentang teks yang telah kita baca. Okay, cikgu dah bagi link. Nanti korang boleh tulis dalam Padlet yang cikgu sediakan. So, kita tengah menunggu jawapan-jawapan daripada kamu semua. Okay, kita baca dulu apa jawapan Jivita. Pahlawan Ulu Ceka merupakan seorang pahlawan yang hebat dan berani. Betul. Untuk Fabulous Puffin, pahlawan Ulu Ceka merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan tempatan yang berani menentang penjajahan British di kawasan Ulu Ceka, Pahang pada awal abad ke-20. Betul. Okey, kita ada jawapan lagi. Beliau juga merupakan pengasas seni silat cekap di Kampung Ulu Ceka serta merupakan pahlawan Melayu Pahang yang menentang penjajahan komunis dan tentera Jepun di daerah ini. Untuk jawapan Livia,
Pahlawan Ulu Ceka merupakan tokoh pejuang yang terkenal kerana keberaniannya dalam mempertahankan tanah air daripada ancaman penjajah. Beliau berasal dari kawasan Ulu Ceka, Pahang dan dikenali sebagai seorang pemimpin yang berjiwa kental serta sanggup berkorban demi kebebasan bangsanya. Sumbangan serta perjuangan pahlawan Ulu Ceka yang menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk terus menghargai sejarah dan mempertahankan kedaulatan negara. Jadi kita nampak dekat sini, melalui apa yang kamu semua telah jawab, cikgu nampak yang kamu dapat membaca teks dan memahami teks dengan baik, sebab dah dapat bagi jawapan yang bagus. Seperti yang kita tengok, jawapan semua bagus-bagus. Okay, cikgu bangga dengan korang. Korang semua faham apa yang kita dah belajar hari ini. Okay, cikgu nak rumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, cikgu nak tanya seorang, siapa yang dapat jawab apa yang kita dah belajar? Kita belajar tentang pahlawan Hulu Cekang. Tentang sejarah dia. Selain itu, dua lagi. Kita belajar tentang format surat kiriman rasmi dengan surat tidak kiriman rasmi. Lagi satu? Cara untuk membaca. Membaca teks. Cara untuk membaca teks dengan betul. Bagus, Juvita. Jadi, cikgu akan bagi kerja rumah. Kamu semua ditugaskan untuk membuat satu surat kiriman tidak rasmi. Surat kiriman tidak rasmi, untuk kalau surat kiriman tidak rasmi kita boleh buat untuk sahabat kita ataupun mak kita, ibu kita kan. Cikgu bagi satu tajuk jadi senang. So kita bagi satu tajuk tentang tokoh kegemaran anda. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Kan kita kan ada banyak tokoh dekat Malaysia ni. Malaysia lah, takkan nak negara luar kan. Kita kan duduk Malaysia kan. Okay, kita buat tokoh kegemaran di Malaysia yang kita minat. Boleh cikgu. Okay, so kerja rumah tu hantar lepas raya. Sekian, terima kasih. Itu saja kelas kita hari ini. Terima kasih cikgu. Sama-sama.